tahun 2026 ni kan. Nak masuk tahun 2026 ni. Tak dapat bayangkan macam mana serabutnya PMX. Kan? Tak dapat bayangkan macam mana serabutnya PMX. Kan? Salah gaya habis. Dia sesuai dengan perkataan ni tau. Dengan pepatah ni. Kerana pulut santan binasa. Kerana mulut badan binasa. Tapi yang ini kerana mulut dan kerana penulisan hampir binasalah perpaduan ataupun hubungan dalam satu kerajaan tu. Lain kali kau nak gunakan isu-isu yang melibatkan perkauman dan agama pun berhati-hatilah. Faham tak? Dan rakyat pandang ni, rakyat pandang. Rakyat nak suruh fokus kepada pentadbiran. Dah balik pada politik balik dah. Isu macam-macam. Nanti mulalah. Yang ini ke sana, yang ini ke sini. Dah tak habis dengan fokus tentang masalah rakyat. Fokus masalah pentadbiran, pergaduhan antara parti politik. Itulah. Sebab apa? Sebab masing-masing nak tunjuk kekuatan dengan pengikut masing-masing. Bukan nak tunjukkan kemampuan dia mentadbir. Waktu jadi pembangkang cadang macam-macam. Bila jadi kerajaan, ni bukan tak tuju mana-mana parti. Tapi nak bagi tahu isu ni semua berlaku bermula daripada Sabah punya pilihan raya tu hari. Faham tak? Bila sekarang kita nampaklah kalau fokus kepada pentadbiran, kemampuan dalam pentadbiran, ramai yang gulung tikar ataupun ramai yang tak boleh pi. Dan akhirnya kita faham, rakyat faham. Yang boleh menyebabkan dia menang sebahagiannya tu ialah bukan kemampuan untuk mentadbir. Bukan kerana dikritik kerajaan dan sebagainya dia boleh mentadbir bila jadi kerajaan, tetapi lebih kepada isu perkauman, isu agama dan sebagainya. Betul tak? Sekarang di Sabah tu dia dah bongkarkan segala-galanya. Kalau bercakap tentang kemampuan mentadbir negara, tak boleh tunjukkan. Akhirnya masing-masing balik kepada perkauman, agama dan sebagainya. Dan kali ni kita nampaklah tersilap langkah, dah mula dah. Kita nak fokus kepada pentadbiran untuk majukan negara, perpaduan kaum. So kat Sabah ni bagus, terima kasih orang Sabah. Terima kasih orang Sabah sebab dia tunjukkan kepada satu Malaysia ni bahawa sembang boleh, tapi kita berlawan dalam